Anda datang ke Batam tapi tak tahu nak menginap kat mana? Ini antara hotel paling strategik. Terletak di Nagoya, pusat komersial dan pelancongan Batam. First saya nak tunjukkan dan bilik dia. Ini junior suite dilengkapi ruang tamu yang selesa. Siap ada dapur dan water dispenser. Sesuai lah untuk keluarga. Ini pula ruangan bilik tidur dia. Ada katil king, memang agak spacious. Ini keadaan tandas dia, jangan risau, ada bidet. Selain tu kita juga ada bilik standard deluxe room. Boleh pilih nak katil king ataupun twin single. Yang best yang dekat Faith Hotel ni juga, dia guna Google Lens ni. Memang canggih gila. Contoh kan, kita boleh bagi arahan dekat dia. Hey Google, play some music. Got it. Here's Spotify. 1, 2, 3, go. Boom. Okey, sekarang saya nak bawa anda tengok keadaan lobi dia pula. First impression, wangi. Lobi dia memang luas, sesuai untuk grup besar. Pekerja dia pun sangatlah friendly, siap ada welcome drink lagi. Satu lagi yang menarik pasal hotel ni, dekat bawah ni ada banyak pot makan yang best. Yang wajib korang cuba, Garden Corner. Ada banyak pilihan menu, boleh order untuk lunch atau dinner. Selain itu, buffet breakfast dia memang win. Boleh makan puas-puas, ada pilihan macam-macam menu. Kalau dah penat, hotel ni juga ada sediakan khidmat untuk urutan tradisional. Kalau nak head treatment dan cuci muka pun dekat je. Kalau nak request pick up yang hantar pun boleh. Datang Batam, ingat Faith Hotel.